Macam lagu angkat Siapa dah ready angkat tangan? Say yes. Okey, baik. Dengan tu saya persilakan Cik Su. Thank you. Mari kita mulakan. Cukup. Selfie pun sudah, semua siap dah. Checklist hari ni dah kena belajar. Duit banyak, kena belajar. Okay? So sekarang kita akan belajar. Cik Suri kan, I boleh rasa kan kalau nak pergi session yang orang pandai-pandai kan, banyak ilmu, jutawan kan, macam nervous. Macam menggigil-gigil sikit. Macam sekarang lah. Semua datang dengan harapan. Daripada mana ni? Mai dari mana? Apa dulu? Harapan. Mai mana? Selangor, jauhnya. Mai mana? Telur ikan, betul kan? Ikan. Oh, Cik Su telur ikan. Belah ni je. Oh, balik ni boleh pergi lah. Tapi dia tidur sini lah kan. Okey, mari kita mulakan dan belajar dengan Coach Harith. Sesi petang ni ada Cik Su dengan Coach Remy. Sesi saya ni, siapa bawa laptop, bawa keluar laptop. Siapa ada tablet, bawa keluar tablet. Komputer, CPU, semua bawa keluar. Siapa tak cucuk lagi, nak cucuk, cari tempat untuk dicucuk. Kita akan mulakan. Kita nak buat yang praktikal lah, praktikal. Ending sesi Cik Su akan sambung dengan sesi Coach Remy nanti. Kena berhasil. Dia kata, loh, penat dia punya bibukan. Tapi memang ramai orang apply. Kalau Cik Su rasa setiap hari saya dapat mesej, bila nak tahu dapat ke tidak, Cik Su tengoklah saya dapat ke tidak kan. Cik Su kata, oh mereka pilih sakit MDEC pilih. So walaupun orang kata kita ni tak tahu lah ramai ke tidak kan, tapi kita ramai. Syukur dapat kita makan sedap-sedap kan. Jom. Okey, kita akan belajar. Mari kita belajar Dah buka komputer dah kan? Dah buka komputer. Dah ready dah? Okey, kita akan belajar, kita akan buat satu content planner. Saya. Okey, dia macam ni. Saya cerita pasal saya, tapi tak lama lah, saya laju-lajukan je. Nama saya Suraya, puan-puan boleh panggil saya Cik Su. Nak panggil Kak Su boleh, nak panggil Su boleh, whichever yang you rasa selesa lah. Saya masuk umur 25, saya kerja IT. Umur 27, saya berhenti kerja, saya buka butik barang baby. Nama butik barang baby tu Luna Talks. Kalau tuan-tuan dah biasa bisnes kan, ini nama dia bisnes wicik, retail. Buka kedai, jual barang, pergi beli stok, nama dia retail lah Berapa tahun? 6 ke 8 tahun saya buat. Lepas tu saya fokus dekat trainer. Jadi hari ni saya depan tuan-tuan ni as trainer lah. Untuk trainer digital marketing. So ni sajalah saya tunjuk a few. Kalau you nak cari, you boleh cari. Dalam banyak-banyak digital marketing kan, banyak trainer dan lain-lain. Saya punya kepandaian sikit lah. Pandai tu bukan apa, dah buat benda tu hari-hari pandai lah. Macam kita kan, saya punya pandai lebih sikit dekat SEO, Search Engine Optimization. Saya ringkas lagi kita belajar. Tapi saya nak tunjuk Search Engine je saya tuliskan SEO. Hari ni kita belajar kejap lagi. Belajar sikit lah yang simple. Jadi Search Engine Optimization. Benda ni benda apa? Internet, masuk je internet, nama dia search engine. Macam Google, nak pergi makan mana tak tahu, nak pergi bertamiza tak tahu macam mana, Google lah dia kata kan. Itulah search engine. Optimization, optimize ni maksud dia macam mana nak duduk dekat muka surat pertama. Google ni kita tak tahu tau, sebab kita selalu pakai handphone. Jadi kita tak tahu muka surat berapa. Tapi contohlah ni Google tau. Saya cari je tau, Coach
SEO terbaik kata. Kalau tuan-puan tak carilah, tuan-puan cari bisnes tuan-puan. Nanti kita belajar cara buat. Tapi contoh macam ni. Wah, dia keluarlah coach SEO terbaik, AI punya. Tepuk. Terima kasih. Lepas ni siapa nak buat Cik Su? Selepas ni kelak pergi usahawan bootcamp, saya tahu dah saya nak orang Google orang paling lawa di Pulau Pinang. Saya nak keluar saya. Boleh. Orang paling handsome, orang paling kaya, boleh. Cuma kena rajin buatlah. Tapi bukan tuan-tuan nak buat untuk berniaga. Saya nak cari orang cari pembekal serutian hotel. Keluar saya. Contoh kan? Semaya barang dobi. Keluar syarikat saya. Itu kena buat. Kalau tak buat, Cik saya tak buat apa pun naik je nombor 1. Tak buat sebab semua orang tak buat. Jadi Google kena juga naik kan. Kalau buat, orang lain tak naik, orang yang buatlah naik. Apa dia? Serunding. Dia nak mana? Haji nak cari apa? Tak apa keyword dia, tak boleh serunding. Apa dia? Serunding Kelantan. Serunding. Apa je? Serunding sedap. Ayam sedap, ayam Serunding sedap. Sedap je, serunding ayam lah Ayam sedap. Kita cari Ini dapur Kak Su. Serunding ayam. Serunding ayam. Tak ada je. Nanti je ada kot, nanti kan. Tak ni yang Cik Su kata muka surat ni. Dia dah susah hati dah. Boleh tak ni nak buat benda? Boleh. Ini Google. TikTok nanti kita belajar juga. Esok ada lagi. Lusa lagi kita belajar. Kuih apa? Kuih Ainas. Brand dia tak kira. Bukan tak kira. Brand memang insyaAllah naik kita. Kita nak yang general. Pembekal serunding hotel, supplier barang lobby. Yang general. Okay. Tapi tak apa, nanti kita belajar. Ini Cik Su dah tunjuk je. Senang. Kalau Cik Su tak pandai, saya cakap saya tak pandai. Yang saya tahu, saya cakap saya tahu. Itu cerita je. Okay, sekarang nak buat apa di kelas kita ni? Kita akan buat, tuan-puan, saya nak bagi tuan-puan satu template. Dia cakap dah AI. Template ni, beberapa orang yang pernah datang kelas online, saya bagi dah. Okay. Kalau cuma template ni senang buka kalau guna komputer. Kalau guna handphone dia susah sikit. Satu tak kecil kan. Susah bukan orang masuk tak boleh. Tapi yelah tangan kita pula comel. Dia gerak tak boleh kan. Kalau guna komputer lebih mudah. Saya akan bagi cara-cara saya bagi. Saya klik dekat share ni. Saya masuk dalam WhatsApp group. Saya copy, saya bagi you viewer tau. Jadi you tak boleh edit. Saya copy dulu. Ini dekat file file. Saya tak bagi awal-awal sebab takut you confuse. Kalau saya bagi you nak makan kan. So you klik, you pergi file, make a copy, rename kepada nama you. You klik link tu. Lepas dapat buka, you pergi dekat file, you make a copy, and then you rename kepada nama you. Jelas ya? Kalau you pakai handphone, you rasa susah lah Cik Su. Kalau you rasa you tengok-tengok tak boleh, you jangan stop, jangan terberhenti. Tak apa, tulis kat buku je nanti. You ada kertas tulis je. Nanti link ni bila you buka komputer, you buka. Ada usahawan dia pakai MacBook. Masa tu tak tahu lah, macam susah lah MacBook dia tu terbuka kat lain. Tapi dia godek-godek sendirilah. Dia godek-godek dapat. Ni nama dia Google Sheet. Google punya services. Cik ulang lah. Siapa tak dapat buka, tak apa. Nanti buka dekat rumah. Rumah kat dekat kedai. Habis kalau tak dapat buka, tak bolehlah belajar. Boleh. Guna je kertas yang you ada. Kertas, you tulis dekat kertas tu. Cik suruh angkatkan sikit. You tulis kat kertas tu daripada atas. Ini kertas kan. You tulis bulan 9. Sebenarnya you kena tulis bulan Januari, bulan 1 sampai bulan 12.
Tapi sebab kita dah bulan 8 kan, lagi beberapa bulan je. Jadi you nak tulis daripada bulan ni bulan berapa? Ogos kan? Boleh lah you nak tulis Ogos, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Dekat lajur atas. Jelas Ni siapa yang tak boleh buka? Siapa yang tak dapat buka template tadi? Okey, lajur tepi. Lajur dia. Yang bahagian ni nanti you nak tulis pun boleh. Tapi kalau you nak salin terus pun boleh. Banyak sikit lah kat buku kalau nak tulis. Okay. Sampai sini jelas tak kena buat apa? Copy paste je. Tak boleh copy paste. Kalau you file make a copy, dia dah ada dah. Dah disiap-siap dah. Ini untuk you nak tulis kat buku. Maksudnya you hari ni you tak dapat buka, you buka macam ni je you tulis. You tulis ni je dulu. Campaign A, tagline, audience, macam tu je dulu. Fear. You tulis campaign, tagline, audience, fear. 1, 2, 3, 4. Siapa dah ada template ni, maintain je template itu. Sampai sini jelas. Siapa tak faham, tanya orang kanan. Oh, jangan tanya cikgu. Tanya faham tak? Kalau dia pun 2 kali 5, 5 kali 2, tanya orang kiri. Cuit, faham tak? Tanya kan? Cuba tanya, faham tak? Cuba tanya kan, faham tak? Tanya. Buka guna Google Sheet jangan buka guna Canva, Irfan tadi. Buat salinan. Kalau guna handphone, sendiri nak saya akan confuse sikit sebab dia suruh pilih folder. Guna komputer senang, dia besar nampak. Siapa yang tak boleh, guna phone rasa, tadi saya suruh tolong kat salon lepas tu pun macam susah. Nak simpan ni kat mana kan? Dia boleh kat buku je. Saya teruskan, boleh ke? Boleh? Cuba tengok kiri kanan, cakap kat dia. Kalau tak okey, tak apa, nanti ada komputer, akak buka. Cikgu suruh tulis bulan 1 sampai bulan 12. Tapi sebab kita guna 8, 9, 10, 11, 12. Bahagian tepi pula akak tulis ni je. Campaign, audience, itu campaign, tagline 2, 3 audience, nombor 4 fear. Itu je. Yang seterusnya yang seterusnya. Boleh? Yang seterusnya, sekarang kita akan buat campaign. Campaign itu apa? You nak cikgu cadangkan, saya cadangkan di bulan 8 kan? You mungkin dah ada campaign. Campaign ni yang untuk you war-warkan dekat media sosial. Contoh, dululah masa kita makan McDonald kan, bila nak raya Cina, dia akan keluar burger prosperity. Jadi kita akan nampak iklan dia pada hujung bulan 1, bulan 2. Dan kita macam boleh agak-agak dah habis dah promotion tu. Tapi kalau kita datang nak beli ayam goreng, dia ada je jual. Betul Macam tu juga kita. Okey, sekarang tuan-puan ambil dekat, siapa tak ada campaign lagi buat dekat bulan 8. Siapa dah ada campaign buat bulan 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh, 12 pun boleh. Campaign promosi. Siapa macam apa je isu cakap ni? Start je bulan 8. Tak, sebab certain orang ni dah tahu dah nak buat apa bulan 8. Jadi kalau cikgu suruh-suruh,
Dia dah ada. Cikgu suruh dia buat bulan 9. Tapi in this case, kalau you rasa apa macam mana? Buka je dekat bulan 8. Macam ni. Bulan 8. Sudah Kita nak buat kempen dalam kita punya social media. Social media ni apa? Apa social media yang ada? TikTok, Facebook, Shopee, e-commerce, IG, lagi apa? LinkedIn lah kan? Thread lah, sekarang macam-macam lah. Okay, tapi kalau Cik Su ni pakai TikTok dengan Facebook je. Tapi kita cerita social media kita kena buat kempen baru orang nampak. Tak buat pun elok je saya punya tu. Lepas dia buat lagi elok. Okay, next Okay, sekarang kita akan buat bulan 8. Siapa tak buat lagi? Kalau siapa dah buat, boleh buat bulan 10 ke bulan 9 up to you. Selalunya satu kempen kita buat 2 bulan. Apa berlaku dalam bulan 9 ni? Ada event apa? Merdeka, Hari Malaysia, kan? So, kita boleh buat bulan 8 dengan bulan 9. 2 bulan serentak. Okay. Siapa yang pandai Excel? Excel tu macam ni. You boleh highlight macam ni. Contoh kan? Ni, siapa tak pandai tak payah buat tau. Sebab dia kena macam ni, bila you tekan, dia macam kahwin tau. 7, 8, pandai dari Cik Su. Merch, dia kata. Merch, kahwin dia kata kan. Kita ni kahwin aja. Merch. Bila dia merch tau, 7, 8, 9. You boleh unmerge. Unmerge tu, you pergi kat dia, you klik atas ni. Sebab dia unmerge. Dia berpisah lah. Jelas Siapa kata apa dia cerita, tak payah buat. Ni Excel je. Dia macam tak tahu pun tak apa, tulis kat buku pun jadi. Boleh unmerge dan boleh merge semula. Contoh, Cik Su unmerge. Ni unmerge. Dulu. Lepas tu, main bulan 8 dan 9 ni. Bulan 8, kalau ada mouse lebih senang. Baru merge. Dia akan kahwin. Nak cerita kahwin tu senang lah. Ni kahwin jadi satu. Okay, next. Ni nak terus ni boleh ni tak berhenti kereta api kita tak berhenti Cik Su menghormati tuan-tuan tinggal rumah okey ke tinggal? Okey. Isteri, suami, kena okey. Anak menangis kan? Pak pergi kursus. Pak menangis. Itulah nanti tak ada kabar Ya. Kalau dekat campaign ni kan, workers kan, macam travel ni kita banyak package. Abang, umrah. Dia kena letak asing-asing. Boleh banyak-banyak lah. Boleh. Tadi kita sambung Puan ni tak sabar dah. Tun Maziah Betul. Datuk Maziah kata cepatlah Cik Su kahwin dia kata kan. Okey, kita terus. Okay. Ini sekadar macam permulaan. Siapa yang macam advance, macam Coach Syarif cakap tadi, daripada mulut tu boleh pecah-pecah banyak lagi kan. Daripada sini pun boleh pecah banyak. Kita buat satu dulu. Okay. Sekarang nak cerita apa Cik Su? Pergi dekat produk. Mana produk? Ni produk. Tadi Cik Su kata sampai feel je, tambah satu lagi produk. Siapa kat template dia ada dah. Okay. Fikir pada bulan 8 dan 9 nak fokus produk apa. Kalau trip, katalah 7, 8 ni sama. Trip Yunan ataupun Sarawak, Langkawi contoh kan. Memang banyak, tapi yang mana nak difokuskan? Siapa ada satu je produk? Cik Su, saya satu tu. Kedai Dobi saya satu tu je. Tulis je lah kedai Dobi. Sebab sampai ada satu produk je, kita guna satu tu tapi kita buat ikut tim. Tim Merdeka, tim Hari Malaysia. Sampai ada banyak produk, baru dia boleh fokus. Contoh. Ni apa? Banyak-banyak ni apa? Yang ni.
Sebab ada orang dia macam first time dia buat, selalu dia promote je produk dia. Lepas tu Cik Su suruh dia fokus. Dia kata, Cik Su nak buat macam mana ni? Cik Su ingat klinik gigi. Cik Su suruh dia fikir apa paling tinggi margin. Klinik gigi apa paling tinggi margin dia? Tidak klinik gigi. Scaling, ada klinik gigi ke? Dah. Paling tinggi braces. Braces kan 7,000 kan, 8,000 kan, 5,000 braces. Nombor 2 tinggi apa klinik gigi ni? Gigi palsu. Gigi palsu. Mahal gigi palsu kan? No, gigi palsu mahal tapi sikit orang pakai. So dia pilih scaling. Scaling dia murah sikit tapi ramai orang buat. Nombor 3 apa kalau klinik gigi? Cabut. Innalillah. Whitening putih. Kita duduk putih kan lagi putih kan lagi. Dia kata gigi tak payah putih sangat cik. Dia katakan, oh gigi saya warna ni. Dia kata dia memang warna gigi. Dia katakan. So nak cerita 6 bulan dia promote braces. Bulan 1 sampai bulan 6 dia promote braces. Bulan 7, 8, 9 dia promote scaling. Bulan 10, 11, 12 dia promote whitening. Why kat dia, saya cabut gigi boleh lah. Boleh. Bulan berapa pun boleh. Cuma promosi tu yang tengah braces. Boleh faham? Okay. Pilih satu produk. Bulan Ogos dengan bulan September, pilih satu. Produk you lah Kalau you blur, you pun je produk apa yang you ada. Bulan 8 dan 9, katalah Cik Su kata Cik Su satu tu je. Tak ada benda lain lah, itu je. Cik Su pompoh je lah kelas SEO. Contoh you boh lain tau, you boh you punya produk. Kalau you kedai Dobi, tulis je lah kedai Dobi. Kalau you jual kuih, tulis je lah kuih. Dan 7 dan 8. Siapa, any produk. Okay, saya teruskan next. Dah pilih produk, naik ke atas, you jual pada siapa? Audience. Macam mana nak tentukan? You pilih 3 ni. Dia lelaki ke perempuan, atau dia lelaki dan perempuan. Maksudnya dia lelaki. Kalau lelaki tulis L, kalau perempuan dia tulis P. Kalau dia lelaki dan perempuan dia tulis lah all gender. Itu kan nama dia. Bukan nama, kopi tu tadi boleh lagi. Okey, Cik Su nak? Yang hero ni. Okey, Cik Su pilih. Hero ni ada certain orang produk dia, hero ni tak boleh bayar. Contoh tadika. Hero dia budak tadika atau kelas mengaji. Audience dia mak bapak dia. Contohlah travel. Nak fokus nak hantar orang lepas pencen pergi umrah. Hero dia orang tua supaya boleh pergi umrah. Contoh. Tapi audience anak-anak dia yang kerja dekat bandar supaya anak dia bayar. Boleh faham? Orang yang saya ni Cik Su dia lah, mai dia lah bayar. So dia audience je lah. Hero yang terbayar tu. Hero ialah orang yang bila diguna produk kita jadi better. Contoh budak mai kelas mengaji. Mak dia bayar. Audience mak dia. Jelas? Hero ialah orang yang guna produk kita. Audience ialah orang yang bayar. Tapi kalau kita audience sama macam hero, tulis kat audience je. Okay, jelas? Contoh buku mesin urut. Satu hari you rasa you nak target orang tua kan, orang tua di kampung. Tapi you nak anak dia bayar. So you tulis audience perempuan lelaki umur 30 sampai 50 duduk dekat bandar bekerja. Hero mak bapak dekat kampung sakit-sakit badan, ada anak kerja kat Kuala Lumpur dekat bandar. Okay, boleh? Saya terus. Sebab kadang-kadang ada
Macam contoh mesin urut ni. Ada bulan kita nak target orang yang bekerja tu. So mungkin bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita nak dia lah beli, dia lah bayar. Bulan 3 raya haji, bulan 6, bulan 7, bulan 8 kita nak dia hargai pengorbanan dia. Kita buat kempen tu mak dia pula jadi hero. Siapa yang macam confused, itu customer saya, dia dah bayar. Tulis ni je, audience, tak payah hero. Ni cuma term-term saya tak padam sebab at least macam kita kena dapat idea. Sebab sometimes produk kita, contohlah isteri berpantang, tapi audience dia suami. So nak target kepada suami-suami ni, hantarlah isteri berpantang kalau kita tak boleh jaga. Ada bulan kita target suami tu. Ada bulan kita buat untuk isteri tu, kita cakap kalau dah nak tahu bila tarikh bersalin, boleh plan siap-siap. Kalau big company, you akan nampak dia punya pattern segala macam kan. You akan nampak ada waktu kempen ni kempen untuk abah. Ada waktu apa yang mak teringin nak dia lekong Siti Khadijah. Dia nak suruh anak dia bayar. Tapi hero dia mak. Yang ni dia senang je saja macam jadi susahkan sikit sebab dah masuk weekend kan. Dia macam okey. Okay. Next hero kita tu ataupun audience tu umur dia berapa? Lelaki ke perempuan? Kerja dia apa? Dia duduk dekat mana? Walaupun kedai dulu, walaupun kelas SEO, Cesu kedai SEO, semua orang dah Cesu. Tak boleh. Yang Malaysia 37 juta, banyak sangat. Dan bukan semua usahawan. So dia adakan. Cesu saya untuk penduduk seberang perai, contoh kan. Tulis penduduk situ. Cuba isi terus. Nanti nak buat walaupun Cesu main lah, kita main buat AI start lagi. Buat ni dulu, baru kita pergi dekat AI. Kita dah gabung. Kalau kita dah gabung, tulis kat audience je. Sebab mungkin ada hari, contoh hari guru kan. Kalau you perasan hari guru, hero dia guru, tapi audience dia mak bapak beli barang untuk guru. Jadi you punya konten akan lain. Ibu ayah belilah untuk guru, penat guru jaga anak kita. Okay, kita buat bulan 7, bulan 8 je. Contoh, saya ni tak susah sangat lah. Dia yang bayar, dia yang join. Saya pun tulis dah kat sini. All ni sebab lelaki perempuan, all gender, ada lelaki perempuan. Lepas tu saya tulis lagi usahawan. Ni dah ada kedai. Contohnya usahawan kan bukan semua ada kedai kan. Ada office. Okay, contohnya satu je saya hubung audience. Okay, next. Fear. Fear ni kalau you perasan tadi Coach Syahril ada sebut untuk konten-konten viral tadi. Apa tadi dia cakap? Apa fear orang buat event? Itu kan fotografer kan? Dia cakap orang tak datang. Jadi buat konten yang sekian-sekian. Macam tu lah. Fear ni, you tahu apa fear customer you? Nak urut malu, nak urut segan. Apa dia punya fear? Fear ni ketakutan. Dah beri serunding lain tak sedap. Contoh kan, ada kalau semua ni bawa apa? Apa kan? Kadang-kadang kan? Apa dia punya fear? Apa dia yang ketakutan dia menyebabkan dia terjumpa kita? Apa masalah dia? Siapa tak jumpa? Siapa tak tahu? Apa masalah dia? Macam makanan berpantang kat cik kan? Berpantang tak ada makanan. Yalah tak ada makanan lah, tak ada makanan khas. Ambil je apa yang satu keluarga makan tu yang kita makan. Kan? Walaupun orang berpantang dia ada makanan khas dia. Makanan khas berkhasiat lah.
Okay, lagi cikgu saya kuih tu cikgu, kuih apa masalah pula? Kuih masalah tau. Beli tak sedap, keras kari pak angin, makan angin lagi. Kan ada kan? Kek je cikgu. Siapa lagi? Travel dah bayar. Travel lagi dah bayar. Bersangkut kan? Dah bayar. Pergi lama dalam kapal lagi je kan? Kapal apa kapal? Betul kan? Apa fear? Apa yang ketakutan kita bila makan pau? Tak sedap sangat. Beli mahal kan? Mahal kan? RM3 kan? Kalau dekat ni. Lagi satu, sorry tak pasal tu. Pau ni, ada orang dia takut termakan pau Chinese. Apa? Sorry sebab takut tak halal. Ya, itulah fear kat pau. Lepas tu dia dekat buku kat pau. Takut tak halal. Ada sedang tak kisah, tapi cikgu rasa dia kisahlah makanan kan. Siapa yang prepare. Okay, siapa lagi tak jumpa fear? Kira okey lah ni Okay, next. Cikgu, fear cikgu apa? Okay, fear ialah usahawan cikgu dia tak ada website. Ataupun dia ada website tak reti guna. Cikgu, saya tulis macam santai-santai je cikgu. Tulis santai-santai je. Yang ayat kita, yang kita faham. Ada website tak reti guna. Lagi? Apa? Kalau saya. Sini. Ya. Dia tu kalau kata untuk agensi pelancongan dia boleh letak agensi tidak berdaftar. Dia takut. Boleh, dia macam ni. Cikgu cakap kalau orang biasa dia, kami ni tak kisah pun tak berdaftar ke tak. Tapi fear kami takut sangkut. Takut sangkut kat airport. Hotel tak ada. Sakit nanti masuk hospital susah masa sakit dekat overseas. Macam tu lah. Boleh faham kan? Apa cik? Terkandas di mana cik? Umrah Di luar bangunan. Di luar bangunan. Itu kita takut. Kita tak takut tak berdaftar sebab kita tak kisah kan? Jelas Okay, next. Yang ni AI pun ada, cuma cikgu saja nak ajak kita isi. Sekali kita guna AI. Okay, next. Ada office. Ni usahawan cikgu. Okay, dah sampai sini je. Jangan tengok balik atas. Okay, dah. Sekarang buka ChatGPT. ChatGPT boleh buka full. Yang ni saya suka. Tadi tak suka. Tadi kena fikir. Bila cikgu tak suka fikir. Bila time fikir je cikgu macam mata cikgu kejap buka, kejap tutup kan. Tapi somehow we have to do it lah. Kalau bukan kita yang fikir, siapa lagi kan? Kita lah. Okay dah. Janganlah suruh ChatGPT fikir. Tapi makin lama you pakai ChatGPT dia akan makin pandai. Tapi you akan realise you paling pandai. You dah realise pandai lagi. Sebab you yang order. Okay, buka ChatGPT Dah buka dah. Tengoklah kawan-kawan dekat sebelah buka dah ke? Tengok kat dia. Buka ChatGPT. Suruh dia buka. Buka ChatGPT Rotan kena rotan ni nak buka. Buka. Rotan. Coach Dewi dari Sabah ni buka cepat dia kata. Kalau you penat, you mengantuk, you berdiri je. Zumba ke you angkat je kopi tu, duduk depan tepi ni. Boleh. You nak berdiri, boleh bersila, boleh. Sekarang kita nak buat apa ni cikgu? Kita nak niatkan kerja kita ni sebab pada kat office you tak buat tu dah. You berniaga je, jadi duit je. Apa perlu Ya cik. Tadi kita dekat Excel ni dekat produk aja. Situ je. Dia ada produk ini Audience, tu je, situ je. Fear. Yang tu tak payah cik. Itu kena bayar.
Tak ada tanya. Kat bawah tu banyak lagi. Dia kata, nantilah yang tu cikgu charge dengan yang tu. Kita settle atas dulu. Tak, yang bawah-bawah tu saya ada kelas lain. Maksudnya ada kelas, kalau ada charge tu sikit sangatlah. Tapi kalau you nak datang boleh je. Dan kali lah ataupun you tak nak. Tak, kalau ada tablet tu di scroll. Bawah ni belum, sekali. Kita pun 3 hari kat sini kan. Mana nak sambung kelas mana? Tak mau. Dia tak mau. Dia nak main jalan lah. Oh, nak naik dulu lah. Oh, okey lah. Nak gym? Oh, betul-betul. Okay, jom. Cepat. ABC. Ni nak buat apa? Pergi dekat ChatGPT. Mula-mula sekali huruf A. Assign. Lantik ChatGPT kita. Lantik. Pergi kat ChatGPT. Cakap kat dia, you ialah senior. Cakap kat dia senior content planner, head of marketing. Di, you beritahu nama syarikat you. Di mana? Cik subuhlah Suraya, contoh je you buh Suraya Ali tu tukar nama business you. Ni, you ialah senior content planner, head of marketing di, you buh nama business you. Sudah. Dah lantik dah. Nak lantik lain boleh. Cik Su saja dah boleh senior, dia macam pandai sikit lah kan. Okay, next B. B ialah background. You pergi dekat tengok sini saya background. Bagi tahu bisnes kita ni apa keunikan kita. Cakap Kedah boleh, cakap Perak boleh, Kelantan boleh, Kelantan boleh, Sabah boleh. Okey bang kalau kau. Boleh bang kalau kau. Our focus English boleh. Campur-campur. Our focus is usahawan contoh. Kalau you kata apa nak tulis tak ada idea, you pergi dekat you punya campaign tadi tu, you punya fokus. Ni, you copy, Ctrl C, masukkan, Ctrl V. You masuk audience you kat sini. Yang you tulis tu, masukkan. Kalau you nak tambah lagi. Tiba-tiba you dapat idea kan. Kita nak orang area Bangi, kita nak orang area sekian-sekian. Seterusnya saya laju lagi ya. Okey, lagi. Ambil dekat dalam kita ni ChatGPT ni, ambil dekat yang kita tulis fear ni, fear tadi tu, takut bau tak halal. Baja apa dia? Baja dia. Adik baja. Mana adik baja? Tanah. Kenapa orang beli tanah dari adik? Dia fear apa? Dia takut apa? Bahan kimia dalam baja. Kimia terlarang. Kimia terlarang. Ada suntik. Toxic. Toksik. Takut ada bahan kimia toksik dalam tanah. Waste toxic. Waste toksik ya. Banyak penasihat dia. Tulis Saya kopi. Saya mention juga. Kena bayar tu ya. Ctrl C. Okay. Apa ni Cik Su masuk kat sini? Fear audience saya ialah copy paste lagi. Copy paste. Fear audience saya ialah dia takut makan kuih keras. Kuih sekian. Masuk apa dia? Fear dia takut terkandas dekat airport. Fear dia takut duit dah simpan bertahun-tahun nak pergi Yunan. Takut scam. Apa lagi dia takut? Kosmetik. Nulis skincare. Apa orang takut kan? Skincare ni chemical. Rosak kulit kan? Tapi kan Puan nama apa Khalid? Kalau tengok kulit Puan Khalid, memang tak habis lagi dah dia.
Kalau tengok kulit perlahan ni very healthy tau. Kalau pakai nulis sikit. Tak make tak make up pun ada cantik. Ya, healthy. Sila ke depan nak tengok. Tok Dukun nak tengok betul ke Jesu ni. Nak scan. Tengok. Kira walk the talk lah kan. Apa dia takut dah? Takut kan? Nak cerita pasal skincare, minyak. Kalau dia minyak urut kan, kita ni tak kisah sangat lah. Tapi mak betul Cik Su, dia kecil mana lah. Lepas tu dia buah pinggang ni macam dah rosak lah. Memang kaitan sakit kan. So dia sakit otot. Cik Su kata bola minyak angin kan. Dia kata doktor tak bagi sebab anything yang dia mampu akan pergi dekat buah pinggang. So, Cik Su baca, memang betul lah. Sebenarnya anything yang kita sapu dekat skin kita akan be filtered by buah pinggang. Cuma kita ni sihat. Bila muda lagi kan. Jadi tak nampak lah efek terus. Tapi bagi orang yang sakit, which is kita lah kena prevent dari sekarang kan. Everything akan pergi dekat buah pinggang. Macam tu lah. Okey, dah. Lagi nak apa? Dah sudah dah masuk semua. Sekarang you pergi balik lagi dekat you punya planner tadi tu. Dah masuk dah. Oh nak fokus produk apa? Lupa lah ni. Masuk produk apa? Cakap kat dia bulan 8 dan 9 ni saya nak fokus. Dan 9 ni I nak fokus produk, fokus jual. Cakap je lah. Jual. Nak jual apa? Cik Su pun kopi. Okay, masukkan dulu ni background. Masukkan fear, audience, bulan 8 nak jual apa? Cakapkan dia. Sebab tu Cik Su kata template tadi tulis kat buku pun tak apa. Cuma siapa tulis kat template dia boleh copy paste. Bulan 8 saya nak fokus produk kesihatan untuk sekian-sekian. Saya nak fokus kelas urut. Saya nak fokus fotografi untuk sekian-sekian. Okay, next tau, next. Dah, B sudah. Ini apa? Ini A. Lantik. Ini apa yang banyak-banyak ni? Ini B. Background. Okay, lagi C. C tu apa? C kat sini. C ni bagi tahu kat dia jelas you nak dia buat apa. Dah bagi penerangan dah kan? You nak apa? Cakap kat dia buatkan site, bagi idea. Cakap kat dia bagi idea 10 nama campaign marketing. Bagi idea 10 nama untuk campaign marketing. So, saya beri kat sini. Bagi 10 idea nama campaign marketing. Isi. Nak cakap pining boleh. Bak Mai macam tu ya. 10 idea nama campaign marketing. Nak tulis English boleh. Marketing campaign name. Give me 10 ideas of marketing campaign for this campaign. Send. Dah sudah send. Baca bismillah. Send. Baca doa. Allahumma ftah alaina. Baca doa. Dia kata. Nanti dia bagi tahu. Cuba tengok you punya. Dapat tak? Dia bagi idea 10 nama. Dapat? Baca. Ada tak yang you suka? Cuba tengok. Ada. Kalau tak suka, you cakapkan dia cari lagi. Yang ni tak best. Kalau suka, you baca. Cik Su, Had ni tulis kat mana? Zaki tulis kat mana ni? Nanti kita masuk dalam social media kita.
kita nak buat video, kita nak ulang-ulang perkataan ni. So you kena suka perkataan ni. Oh, boleh. Macam ni. Tak dan. Dia tadi punya batas. Bagi 10, kalau you nak tambah nama kempen Merdeka yang ada kaitan dengan Merdeka, kempen Merdeka, kempen marketing. Contoh Cikgu katakan dia buat yang ada related dengan Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Dia kata, okey, dia pun tukar Merdeka dari website Sendu. Biar bisnes Merdeka, bukan guide di Google. Merdeka di alam digital. Kita tengok dia punya nama. Minta kat dia yang macam Merdeka sikit juga. Bagi idea yang ada kaitan dengan Merdeka dengan Hari Malaysia, tak ada. Dari tanah air ke page 1. Ni Cik Su punya lah, dia bagi cadang. Ada tak yang berkenan? Ada? Tak ada? Tak ada, tanya je lagi. Buat lain pula. Kita nak pilih satu je tau. Tapi kita nak pilih satu. Tapi kalau you tak suka suruh dia cari sampai you suka. Puan-puan jangan buat package SEO, puan-puan buat nama produk puan-puan. Boleh keluar semua. Ni kita minta apa? Bagi 10 idea nama kempen marketing. Nama kempen marketing. Ibu sibuk sama pantas. Indonesia. Harapan Indonesia. Saya ulang ni. A, assign dia, lantik dia. B, bagi background, nak jual apa, produk apa. C, cakap kat dia nak 10 idea campaign marketing yang related dengan Merdeka Hari Malaysia. A, B, C. Kena minta 3-3 baru dapat macam saya bagi. Okay, jumpa dah satu. Katalah kata je tau. Bila you tengok, you katalah you jumpa satu. Contoh Cik Suapin, dari Malaysia untuk dunia, mula dengan SEO contoh. You jangan buat SEO you buat produk you. Kalau you guna komputer, you boleh highlight macam ni tau. Macam ni. Tengok siapa guna komputer, you boleh highlight and then you boleh ask ChatGPT. Siapa pakai handphone, dia tak ada highlight macam ni. You kena cakap dengan dia, saya suka lah yang nombor 3. Cakap dengan dia, which number yang you suka? Siapa tak faham, you boleh tanya orang kiri, orang kanan, tunjuk macam ni ke, macam ni ke. Kalau you tak suka sangat, tak apalah, buat contoh je, contoh. Ini apa? Ini nanti saya nak masuk dalam poster, dalam AI, nak buat video. Tak menarik. Okey. Saya highlight, lepas tu saya minta ask, saya cakap buatkan tagline.
tagline yang catchy. Ya. Catchy. Enter. Nanti dia dah pilih satu, dia buatkan. Apa beza campaign marketing dengan tagline? Kadang-kadang ni kita boleh jadikan hashtag. Dia minta hashtag pun boleh. Cakap kat dia, minta hashtag, buatkan hashtag. Cakap kat dia, buatkan hashtag. Enter. Ni dia bagi hashtag. Okay. Sekarang saya kena cari apa, Cik Su? Cari nama marketing yang you suka, cari hashtag. Pilih satu. Walaupun banyak, pilih satu. Nak semua pun boleh. Cuma at least you tahulah. Hajiman. Satu rasa satu Malaysia. Nampak dia. Ada hashtag tu. Tapi dapat sekali kali. Pula dia nak Spek nama 3 je cukup ah. Okey, Cik Su nak suruh kami buat apa? Lepas ni nak buat AI dah. Tapi you pilih satu, cari nama campaign. Contoh saya suka apa tadi, dari Malaysia ke mana dia punya tadi? Dari Malaysia untuk dunia, mula dengan SEO. You ambil nama you saya copy, Ctrl C, saya masukkan dalam saya punya ni marketing campaign. Ctrl V. Masukkan nama campaign marketing kat sini. Tagline you cari tagline yang dicadangkan yang you suka. Dah tanya kat dia bagi tagline, mana tagline dia? Kalau you dia dah buat kat Cik Su, tapi saya tak berapa suka. Boleh lari lah dari kedai lokal ke Google Global. Saya copy, saya masuk sini tagline. Macam ni. Okay, dua ni je. Campaign dengan tagline. Okay, 100
ada problem, bagi tahu. Kalau you punya ChatGPT, Cikgu tak best lah, feed dia lebih banyak. Cakap feed tu maksudnya kena cakap kat dia, saya suka macam ni, saya suka macam ni, cuba you macam ni, saya punya audio macam ni, begitu lagi. Tak syok lah you buat ni, cakap kat dia. Kena siapkan ni campaign dengan tagline. Kita nak buat lagi ni, tapi boleh ke? Boleh ke? Ke tak faham? Cuba tengok sekeliling you, tanya-tanya faham tak? Boleh buat tak? Template Cikgu ni, bila you dah download jadi you punya, you boleh ubah you boleh ubah. Anything you boleh ubah, you boleh edit, itu semua you punya. Sebab tuan ni dia cakap dalam ChatGPT bagi idea. Dia sayanglah pula dalam ChatGPT dia nak copy paste masuk dalam template ni. Boleh. Okay, next next. Dari Malaysia, ni Cikgu punya tagline dengan campaign. Ni kita letak bukan sahaja-sahaja tau. Sepanjang 2 bulan ni kita buat poster, kita akan ulang benda ni. Kita akan sebut dalam, saat kita buat video pun ada kaitan dengan benda ni. Okay, next. Kalau you rasa tak suka sangat lah, macam mana ni tak suka, ambil je satu, letak je dulu. Nanti malam cari lagi. Kalau tidak tidur pukul 10 malam, mungkin malam ni pukul 12 malam lah kot. Dia kata, loh banyaknya kerja. Ataupun dia buat je for the purpose of hari ni. Nanti balik mesti nak buat lagi kan? Mesti sambung lagi, bincang. Okay, yang seterusnya. Okay, cakap kat ChatGPT. Sebab tadi kan kita dah cakap kan, kata kat dia buatkan kasihlah 5 idea avatar buyer persona. Nanti dia akan faham. Minta kat dia 5 idea avatar buyer persona bisnes saya. Cikgu, saya susah lah tablet tu, saya nak tulis kat buku je. Boleh, tulis je kat buku, marketing campaign. Boleh tak lagi? Tapi betul Cikgu kawan banyak sangat sampai dia kata habis dah Cikgu. Kena bayar. Cikgu pun beli, baru 3 hari lepas Cikgu beli. Oh. Dah ilmu ke apa? Tak apalah, dapat ilmu baru. Kami kalau tahu tak tahu. Minta dia 5 idea. Buat tanah tadi tu dah jumpa dah. Enter. Avatar buyer persona. Lepas tu dia bagi cadangan. Nombor 1, nombor 2 Abang Faiz, nombor 3 Cik Siti, nombor 4 Puan Mira. Oh, Cik Siti. Nombor 5 Encik Z. Benda-benda kita tak payah tanya ChatGPT pun tuan-tuan tahu. Tapi sajalah kita guna kan, kita buat. Sebab kan kita dah bagi dia info. Okay, sudah. Pilih satu orang. Ni nak masuk dekat coach Remy. Lepas ni ready lah. Nak naik rapat di Sabah. Bukan pilih coach Remy dan harga kita. Kita dekat coach Remy. Okay, pengambil kita ni. Okay.
Yang ni Yesus buat apa ni? Pilih seorang. Kalau you pakai handphone, you cakap kat dia, buatkan gambar untuk avatar nombor berapa. You jangan semua tahu, satu je. Yesus ni suka orang perempuan. Orang lelaki pun bagus juga, tapi Yesus suka perempuan lah. Contoh, Yesus suka Kak Noh lah, Kak Noh. Yesus pun highlight. Kalau pakai komputer boleh highlight. Kalau pakai handphone tak boleh. Buatkan gambar avatar ni, cakap. Buatkan gambar. Nanti dia buatkan gambar. Dapat? Ulang. Dong ada Okay. selaju lagi. Apa? Oh boleh ke? Oh cik suka tak boleh. Oh boleh select tag. Sorry cakap tak boleh. Yang bak kopi-kopi Kopi ni. idea ni. Pilih satu kan. Contohnya saya ada nak. Jadi saya orang Haji. Haji kena pakai lambat tau apa ni. Dia naik. Ni apa? Kalau dia kita beli dari. Tak kisah mana saya ambil je. Boleh. Gambar avatar, cakap kat dia apa? Ini begini. Minta avatar, lepas tu mana nak gambar Yesus ni? Minta idea avatar, lepas tu highlight saja. Boleh tak? Oh, Cikgu punya ni Cikgu minta seorang tu dia buatkan semua. Cikgu betulkan. Nak seorang je, nak seorang. Ada. Kadang-kadang tu dia pilih juga Oh, tak. Buatkan, oh siap Cikgu kata buatkan gambar avatar. Di situ dah esok baru. So, sekarang ni lah cara dia. Kalau dah set out. Make sure Cikgu minta dia gambar Kak Noh je. Siapa Kak Noh? You tengok kat senarai tu, avatar mana yang you nak? Walaupun you nak semua orang, pilih seorang je.
Boleh faham? Boleh kan? Grup komputer boleh, tak boleh? Apa boleh? Tak keluar gambar. Cakap tadi buatkan gambar. Untuk Mira. Buatkan gambar Mira. Buatkan gambar. Kena minta dia. Buat gambar Mira. Avatar dia. Buat gambar Dofolifa. Suri. Buat gambar Main. Tak ada. Baca lah yang dibagi cadangan tu. Nak gambar tak gambar seorang. Sebab nanti kita nak bagi dia bercakap. So gambar pokok je. Gambar pokok. Tak mau tulisan. Sebab tak dia nak gambar je. Oh ya. Buatkan gambar avatar. Tengok dia keluar apa. Okay. Kalau dia keluar kartun, minta dia real foto. Nak gambar real foto. Nak gambar. Okey, sekarang kau nak buat apa? Nak gambar real foto. Okey, apa dia? Tolong buatkan gambar. Yang atas apa? Itu je, satu awal. Apa dia yang kalian best? Nanti boleh je buat lagi kan? Ni nak buat satu je dulu. Nanti nak belajar buat video, nak guna avatar ni, nak bagi dia bercakap, buat satu minta real foto. REAL-PHOTO, foto. Buat gambar real foto. Okay, buat ada Canva tak? Canva yang free tu boleh pakai. Sekarang, you boleh ajak saya bagi link. Tolong buatkan gambar. Kita tunggu gambar ni siap dulu ya. Nanti dia terperancat laju-laju. Kita sedang buat apa? Kita dah siap marketing campaign. Kita dah siap tagline. Sekarang kita nak buat gambar. ChatGPT tengah cuci gambar. Dah siap dah gambar? Gambar tak tutup aurat. Gambar tak tutup aurat. Aja tak pesan pakai tudung. Tutup kan? Arah pula. Kena bawa dia ke rumah. Dia tak berapa sangat kadang-kadang. Sangat compliant. Dah keluar dah. Bagi gambar Dah. pakaian dia tutup ke? Ada. Dia betul tak? Buat pasar. Bagi gambar muslimah. Oh, dia bagi gambar ni. Buat dia avatar, dia buat avatar dia saya tu. Cuba tersebut je buatkan gambar. Buatkan gambar dia, buatkan gambar dia. Buatkan relasi. Okey, kadang-kadang dia lambat juga lah sikit kan. Macam ni kan. Tunggu dulu Okey. Ni cantik. Siapa yang dah keluar gambar? Ini akan dah hujung-hujung lagi. Sesi Ciksu dah hujung-hujung Cakap kat dia, siapa dah keluar gambar tau? Dah keluar gambar. Ciksu tak tulis lagi lah. Tapi cakap kat dia, bukan nak prompt gambar ni. Siapa yang dah keluar, siapa yang gambar dah keluar, minta nak prompt gambar ni. Ciksu ulang gambar dah keluar, nak prompt gambar ni, minta prompt. Prompt tu ialah prompt tu nanti Cikgu dah siap dah. Enter, nak prompt. Cikgu kan nak usahawan smart. Dia bagi nak no namanya nanti. Nak prompt, minta prompt. Bapa tengokkan kawan sebelah-sebelah nanti keluar prompt.
nak bertuduh, minta ganda bertuduh dulu. Tak payah ambil lagi. Boleh. Asal tak sampai limit dia boleh. Satu lagi. Kemudian minta prom, minta prom. Apa dia kata? Kalau tak betul, cikgu nak gambar seorang tau, gambar seorang. Cakap kat dia nak gambar dia foto kat orang ke kat kau. Sampai gambar tu macam ni. Bukanlah macam ni, lain pun boleh. Tapi dapat prom. Okay. Saya teruskan saya terus sampai dapat nangkap, boleh cerita kat kawan. Katalah, saya sebenarnya tak suka ada tulisan kat Nospa ni. Jadi, ini dia punya prom. Saya akan copy prom ni, tapi saya akan buang yang ni. Jelasin? Kalau gambar you tak bertuduh, minta je prom. Nanti akan tambah dekat prom ni, wearing hijab. Okay, next tau, next. Saya copy. Yang ni image FX yang saya buka. Siapa ada Canva, you buka Canva, dekat tepi ni ada Canva AI. Yang percuma pun ada, you klik. Siapa pakai handphone, saya tak pernah pula buka guna handphone Canva AI. Tapi saya rasa ada lah pun, ada ni. Saya buka semua guna komputer Canva AI. Ditekan dekat Canva AI. Dekat Canva AI, you create image. You suka gambar tadi, tapi you still nak buat lagi. You tukar sini 916, size TikTok 916. You copy apa yang dalam ChatGPT tadi, you copy. Tapi you buang, saya buang yang hujung ni, yang add label text ni. Yang ni saya delete yang hujung je. And then saya minta ChatGPT lah, Canva AI buat gambar lagi. Okay, cuba you buat. Maksudnya you ada gambar kat ChatGPT, you ada gambar Canva AI. Ini nanti you boleh, ada orang suka gambar ChatGPT, ada orang suka gambar daripada Canva AI. Okay. Saya punya penerangan, saya punya session dah habis. Kita jumpa lagi, tapi tuan-tuan ada homework tuan-tuan. Saya bagi sekejap Tukar je. Ya, betul. Nanti saya potret. Tekan ke image. Betul. Okay, homework ni senang je. Saya share dulu tau. Homework ni dah dalam Canva. Boleh view, jadi boleh make a copy. Copy ni. Slot. Ni ada ketiga dah. Yang pertama tadi profile, yang kedua Coach Syahril,
Ni cikgu punya kira slot, sebenarnya slot 2 sebab profil kira 1, Coach Syaril yang kedua, Coach Syaril pertama, cikgu punya yang kedua. Okay. Cara-cara ni senang je. You buka je file cikgu bagi tu, you buat sekarang pun boleh. You buka file cikgu bagi, lepas tu you ubah je gambar yang you dapat, you tak letak sini. Gambar yang you dapat, you ubah sini marketing campaign dengan tagline dia. You ubah je siapa you punya avatar, you copy paste dari ChatGPT tu. Ni tagline you ubah sini, you ubah field dekat dia. You siap terus pun tak payah buat malam nanti. Cikgu ulang Asyik bagi dalam website. Kalau you tak buat template sendiri pun boleh. Ubah gambar you tadi, apa nak nama orang tu, yang kat Noh lah, Adam lah, siapa kan, ubah kat sini. Apa nama campaign you, nama dia tau, Merdekakan diri ke, baca kita, tanah kita ke, masukkan. Ni tak payah tulis, Oktober, Disember tak payah tulis. Sebab ni nak copy design. Kalau you tak copy pun tak apa, baru pun tak apa, tapi dia ada betul-betul. Kita nak dapat ni dalam WhatsApp, sebab template. WhatsApp tu. Bubuh gambar, marketing campaign you. Kalau you nak tulis bulan 8 dan 9 pun boleh. Marketing campaign, tukar nama campaign. Tagline bubuh fear ketakutan dia. Bahasa campur-campur pun tak apa. Bayar personal ambil yang ChatGPT. ini kita tukar lah, Oktober apa ni, Ogos September. Tukar bulan 8 dan 9. Marketing campaign tu tukar yang indahnya negaraku ke, apa, rambut tu rambut bujur ke, yang tulis tu. Hashtag tagline di bawah sini, copy dari ChatGPT yang dia bagi suggestion. So ini akan represent gambar dia lah. Download gambar. Download gambar tu. Kalau you suka ChatGPT punya gambar, you masuk ChatGPT. Kalau you suka Canva punya gambar, you masuk Canva. Okay, saya dah habis. Siapa ada soalan bagi tahu. Sekarang pukul 4 kita akan sambung dengan Coach Remy. Tapi mungkin bagi siap-siapkan dulu. Ada soalan tak? Nak pergi toilet? Boleh. Okey, 4 suku tapi kalau ada makanan, dia setting makan. Makan kena makan, boleh makan sekali. Saja tu tengok makanan sebab kalau ada alhamdulillah. Makanan tak ada lagi. Jadi 4 suku kita mula dengan Coach Remy. Boleh? Okey. Pukul berapa kita mula? Pukul berapa kita mula? Berancang. Kita mula pukul 4 suku. Tengok jam. 4 suku kita mula dengan Coach Remy. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Kalau pergi bilik air, boleh pergi bilik air. Makanan tak ada lagi, tapi kopi boleh ambil. Kalau ada soalan, tanya. Okey? Itu saja. Kita jumpa kejap lagi dengan Coach Remy. Siapa ada soalan? Contoh saja. You boleh guna template you pun boleh, tapi kod ni pun tak apa. Ni cikgu letakkan je. Sebelah gambar dia, lepas tu buat detail dia. So kita nampak lah you dah siap marketing campaign ni bulan 8 dengan bulan 9. Nama dia apa? Tanya soalan. Tak boleh edit? Kejap.